Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurbatrisha dan ini kawan saya Rabiatul Rodiah. Kami dari sekolah SMK Bandar Puteri Jaya. Ini memasak sebuah menu ikan singgang. Bahan-bahannya adalah bawang besar, bawang putih, kunyit hidup, halia, lengkuas, cili hidup, betik, serai, asam keping, tomato dan 4 ekor ikan kembung serta garam dan lada hitam. Okay. Mula-mula jom kita pesian ikan. Peralatan yang kita perlu ada untuk pesian ikan ialah gunting dan pisau serta bersama dengan 4 ekor ikan kembung. Okay, jom kita mula. Mula-mula basuh tangan. Cuci dengan air. Okay. Potong sirip dia ni, itu sebab dia tajam, nanti kalau ni dia boleh luka mulut. Kemudian kita potong dekat mulut dia dari depan ni sampai ke perut dia. Kita belah perut dia tengah ni, nak buang perut dia dalam ni lah. Kita buang. Buang peti hitam yang kat dalam ni kan, sebab peti hitam kat dalam ni busuk. Nanti kalau kita tak buang dia hanyir lah waktu kita makan tu. Kita buang sebab tak mau hanyir. Ulang step yang sama dekat ikan yang lagi seko ni. Mulut dia ni dan potong kat dia bahagian perut dia ni, keluar lipanya, perut dia kat dalam ni. Okay. Cuci balik lagi yang hitam kat dalam ni, hitam ni, bagi dia betul-betul bersih dan tak ada langsung lah yang hitam tu. Tak mau bagi dia banyak. Bila dah siap pesiang tu, kita cuci pula dengan selawat sebab nak cuci dia lah, selawat-selawat sikit. Buang masuk. Cuci dia sampai bersih. Buang semua hitam ni. Selawat, masuk. Cuci. Siap. Pesiang ikan semua tu, seterusnya kita ambil step yang seterusnya ialah start memasak lah. Okey, mula-mula ambil. Sekejap, tak semua. Buka api dulu. Dan masukkan air. Potong. Okey, sementara kita tunggu air ni mendidih, kita boleh potong apa? Betik.
kita potong betik ni jangan besar sangat, jangan halus sangat. Sebab kalau kita besar sangat nanti susah nak masak. Okey, setelah kita siap potong ni, masukkan ke dalam pot. Masukkan ke dalam pot ni lah. Tutup sikit. Sementara kita tunggu dia masak, tutup dulu kejap. Okey, potong. Mula-mula kita potong bawang. Potong hias nipis-nipis. Dia dapat cantik sikit. Sebiji ya. Sebiji. Kemudian kita potong bawang putih. Halus-halus juga sebab cantik. Nampak cantik. Untuk pengetahuan korang, bawang putih ni boleh membuang angin juga ya. Kemudian kita potong halia. Halia tak pakai banyak, jangan buah banyak-banyak. Buah sikit je. Agak-agak lah. Kalau buah banyak sangat lagi, aduh, panas. Potong bagi kecil-kecil tau. Okay. Lepas tu kita potong lengkuas. Menu ikan singgang ni bagus tau untuk orang-orang yang mengandung dalam pantang ataupun orang yang lepas operation. Sebab dia berkhasiat, lebih berkhasiat pada menu-menu yang lain lah. Kemudian kita potong serai. Kita potong serai ni, susah lah nak potong macam mana. Tapi cantik potong macam ni lah. Potong sengit-sengit macam ni, nampak dia cantik sikit. Kemudian kita kupas dulu, kita buang dulu kulit kunyit ni dan baru kita potong. Kunyit ni bagus jugalah untuk buang, dia herba juga dan bagus jugalah untuk orang yang macam sakit, orang yang macam boleh lepas pantang ni. So kiranya menu kami hari ni memang baguslah untuk orang yang baru lepas pantang, semua tu untuk makan. Okey, salah. Jadi potong. Kemudian dah siap potong semua barang tu, kita buka. Kita dah start mendidih. Jadi kita boleh bubur. Kita boleh start bubur barang lah. Kita masukkan serai, lengkuas, halia. Ini kita masukkan halia. Kemudian kita masukkan kunyit hidup, bawang putih dan bawang besar yang kita dah iris tadi. Masuk di situ. Dan kita masuk juga asam keping.
Set. Ini buah. Cakap. Dah kan. Okey, kita buka. Okey. Kita bubuh pelengkap rasa untuk menu kita ni. Kita bubuh garam. Kita bubuh lada. Lada ni bagus untuk hangatkan badan. Rasa. Kita tutup kembali. Tunggu betik itu empuk lah. Kita tunggu dia empuk dulu. Potong dulu. Tunggu dekat potong dulu tomato. Sementara kita menunggu tu, kita potong tomato. Kita belah 4. Dan kita tunggu. Kemudian kita potong cili hidup. Kita potong cili hidup ni. Nak bagi ada rasa sikit lah. Semua pun. Setengah pun. Cukup. Okey. Tunggu kita tunggu ni. Sementara bila dah siap ni, kita check dulu tengok empuk tak lagi kita punya betik ni. Okey. Siap. Tak. Sementara kita tunggu dia empuk tu, kita kacau. Kita bagi dia sebati lah dekat kanan kan. Kacau sikit. Bagi dia cepat masak. Sementara kita tunggu dulu kejap sebab api dia ni. Potong ni. Potong, kita kelak. Ya, kita kelak sikit ikan ni nak bagi dia lebih mudah masak. Ni. Ni kelak sikit ni. Sementara dia kelak tu, kita tengok kat dalam ni, kita kacau-kacau sikit. Okey, kita punya ni dah okey. Kita boleh masukkan ikan. Ini lah. Baru ni. Masukkan 4 ekor ikan. Bagi dia tenggelam tau. Wayang. Slowkan api dia sikit lah sebab ikan ni dia senang masak. Takut dia terlalu lejap masak nanti hancur.
Sekejap. Kita tambah garam sikit lagi ya. Sebab mungkin tak rasa tadi. Tambah sikit lagi garam. Sekejap. Dan kita bawa masukkan nanti kita kacau sikit. Masuk. Dah kita tengok dia dah start masak ni, kita boleh start masukkan tomato dan cili hidup dah. Kejap. Jangan ikut sangat-sangat hancur. Tunggu masak. Okey, sementara itu kita tunggu dia masak. Okey. Masak. Dah siap. Okey, dah siap. Itu tak apa. Sekejap. Bawa ke sana. Nak ke sana. Dah siap tu, jom. Kita bawa. Okey, siap. Nak potong sikit ke? Kita potong sikit bahan-bahan ni nak bagi nampak cantik sikit. Cukup. Yang potong bagi. Ada. Sikit je. Ya, sikit. Nanti tak banyak sangat ya. Okey. Potong sikit. Macam ni je. Ini je lah. Sini je. Ini. Tak apa dah. Dah siap. Ni kita buat. Lihat. Macam. Cukup. Dah. Okey, siap. Sekian Daripada kami, Puteri Islam SMK Bandar Puteri Jaya. Jangan lupa mencuba. Bye.